sikit. Kalau dah keluar banyak model memang susah nak pilih sikit. Okey. Member ni dia tengah dilema tau nak pilih T-Rex straight atau Balance 2. Bukan soalan ni je. I dapat banyak lagi soalan lebih kurang dilema macam ni. Mostly yang tanya pasal dua smartwatch ni, Balance 2 and T-Rex 3 Pro 44mm. Ada dua T-Rex 3 Pro ni, ada 44 dan juga 48mm. Tapi I punya ni 44mm. Kalau korang nak beli, tengok korang nak features macam mana. Macam ni, yang ni ada lebih daripada 180 mood workout dan ini 170 mood workout. Untuk kedua-duanya boleh buat aktiviti sukan air, sebab I buat free diving and scuba diving, both boleh. And kalau tengok sizing, ini lebih besar daripada diameter compare tu yang ni. And dia punya ketebalan T-Rex 3 Pro ni lebih tebal berbanding dengan Balance 2. Balance 2 dia datang dengan dua strap, satu warna orange dan satu warna hitam. But T-Rex 3 Pro ni datang satu je color. Mana yang okey untuk perempuan? Okey, I pakai dua-dua. Cuma yang ni dia besar sikit, tapi I okey je sebab tangan I besar. Kalau you guys tangan kecil, better ambil yang T-Rex 3 Pro ni. So dah tahu tak nak pilih yang mana satu?